kita di program perasmian Bazar Ramadan Rahmah untuk tahun 2026 bersekali dengan program Ihsan Food Bank Ramadan ya di Bazar Ramadan Rahmah. Pada tahun ini kita ada 116 Bazar Ramadan Rahmah. Jadi Bazar Ramadan Rahmah ini turut memastikan bahawa ada tawaran-tawaran seperti juadah rahmah ya ataupun makanan berbuka puasa yang bernilai RM5 atau ke bawah. Jadi ini untuk membantu golongan-golongan yang memerlukan ya. Di masa yang sama, Bazar Ramadan Rahmah juga ada program menyelamatkan makanan ataupun sebelum ini kita panggil My Safe Food. Pada tahun ini kita panggil dia dengan jenama Ihsan Food Bank. Ya, jadi ini Ihsan Food Bank Ramadan. Kita juga dalam Bazar Ramadan Rahmah telah melaksanakan program menyelamatkan makanan ini daripada tahun 2023 juga. Jadi insya-Allah dengan semua rakan strategik kita ini tahun yang keempat kita lihat kita lebih komprehensif di dalam pelaksanaan Bazar Ramadan Rahmah itu.